Okay guys, ni update. Akhirnya ikan saya semua mati, kecuali kuro-kuro ni. Tu, ni dia terbalik. Ni mati dah. Tu ada dua tu dah mati. Jadi kalau saya tak ada apa-apa, saya tengah membeli ikan kat dalam rumah sebab terlalu panas cuaca sekarang. Jadi tengok dah. Tengok ni. Ni ikan talapia saya beli baru. Ada berapa ikan nak terbalik tu. Jadi ikan saya kat luar semua dah mati. Tinggal satu kuro-kuro je guys. Jadi saya nak kumpulkan dahulu ikan-ikan saya dah mati tu. Okay, inilah dia ikan mati. 2 ikan bandaraya, 2 ikan haruan. Letak kat pokok supaya dia dibaju. Mati dah guys. Dah mati dah. Jadi yang tinggal lah hanyalah yalah ni je. Ya, kuro-kuro ni seekor ni. Air pun dah busuk gila ni guys. Kesian dia. Seorangan dia guys. Tidak ada banyak kawan-kawan ikannya. Sekarang dia duduk sorang-sorang. Nak campur pun sekarang musim yang sangat hangat. Musim yang sangat hangat dan air pun dah kotor. Ni betul sebab tangan ni. Kesian agak ikan kalau letak kat dalam kolam besar. Sangat panas. Saya letak dalam rumah dulu. Rumah saya pula gelap. Tapi ni ikan nampak macam nak mati ni. Tengok kalau rezeki dia hidup lah. Tak ada. Mati juga lah kot. Jadi kalau hidup, lepas tu kalau cuaca pun macam sejuk sikit, macam dah tak panas sangat, maksudnya panas tu sudah sedang je, mungkin saya akan beli ke kolam pula lah. Okay, jadi itu saya tak jaga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.